Design dah lawa, produk pun dah sedap, tapi stiker mudah rosak. Sebenarnya, ramai peniaga tidak perasan masalah ini disebabkan oleh anda salah pilih material stiker dengan produk anda. Contohnya, untuk produk minuman, kalau anda menggunakan stiker yang biasa, stiker anda tu akan mudah rosak. Jadi, anda perlu menggunakan stiker sintetik ataupun stiker yang kalis air. Kalau anda menggunakan stiker sintetik ni, stiker tu akan lebih tahan lama dan tidak akan mudah rosak. Okey, lepas tu, kalau produk anda jenis yang produk makanan yang kering, anda tak perlu menggunakan stiker yang material dia yang mahal. Stiker merokok ataupun stiker yang biasa pun dah cukup. Kayaknya dah okey lah stiker tu. Asalkan design anda tu kemas dan jelas untuk customer tengok apa produk yang anda jual tu. Jadi, anda masih tak tahu nak pilih material stiker yang macam mana untuk produk anda, anda DM je kami. Lepas tu, anda bagi tahu produk apa yang anda nak jual. Kami akan cadangkan material stiker yang sesuai untuk produk anda. Jadi, nak print dekat mana? Print di Menteri Printing.